Hai, keesokan harinya, I bangunlah pagi. Tak macam selalu. Selalu tengah hari. Tengoklah mereka ni. Awal betul mandi kolam. Oh, by the way, tengoklah ni design. Ada cicak. I takut design-design rumah macam ni. Tengok tu. Manalah I tak seram. Nasib baik keluar. Ni kita orang nak pergi breakfast. No, bersembang pula dah. Mostly, orang-orang yang duduk sekitar sini kan, susah-susah belaka. Lepas tu bersepah stall macam ni jual benda yang sama. Ni kami try dia punya goreng-goreng. Sedap. Si Mia ni, kuang asam tau dia. Order Grab lepas tu makan dekat sini. Tapi dia offer jugalah orang-orang kat situ makan sama. Punya susah orang kat sini, kalau anak sakit, kena tunggu ada orang pick up macam ni. Sudah makan tu, kami balik jap. Rendam-rendam kaki dulu, makan pizza dulu. Lepas tu, kami gerak naik skuter pergi pantai. Sebab kami nak makan dekat warung ikan bakar Bapak Ehsan. Sambil enjoy view pantai. Oh ya, Big Boss sampai. Tengoklah dia ni, menyempat. Nasib baik dia belanja ais sekali. Ye, makanan dah sampai. Ni apa yang kita orang order. Sedap. I suka ikan bakar dia. Sudah tu, kami gerak pergi tengok view pula. Lagi sekali. Wah, okey, tempat lain pula. Jom, I bawa. You duduk belakang. I ni kan, dah lah tak pandai bawa motor. Tiba-tiba datang sini kena bawa skuter. Nasib baik I fast learner. Alamak. Yeay, sampai. You turun. Tada! Now kita dekat Villa Hantu. Nice tempat ni. Locals dekat sini cerita, dulu ada orang bina villa ni secara haram. Lepas tu ada orang report. So tinggallah terbengkalai tempat ni. Jadilah Villa Hantu with a nice view. Lepas tu kami gerak lagi pergi mat dia pula. Quite pricey barang dekat sini, especially yang import. Tengoklah apa I jumpa. Buah naga warna kuning. Belilah sebab nak rasa. No, almost RM30 sebiji. Lepas tu kami pergi isi minyak kejap. Pergi mart semula sebab tengoklah dia ni. Selamba dia je pergi toilet Indomaret. Dengan helmetnya. Lepas tu shopping macam biasa. Lepas tu tiba dekat kedai kopi. Abang ni punya kedai. Tengoklah si kecil ni. Comel je Sofia. Fuyo. Tu I punya matcha. Yang ni pula kebab kedai depan sana. By the way, matcha ni tak sedap. Rasa vanilla. Tak baik. Lepas tu diorang pergi beli bakso je. I tak mau follow. So I tunggu tepi ni. Akhirnya balik pun. Nak tercabut tulang-tulang I. Stay tuned for part 3. Bye.